Terus dekat area Pasar Bukit Payung. Kan semua depa kalau nak tap Tashenko dekat Katul, sebab Syah ada 3 kali dah pengalaman tak boleh nak guna, padahal dalam tu ada ratus-ratus, ada banyak lah duit, mujur lah boleh di refund balik, tapi ambil masa lah nak dekat call semua. Stay to the left T8 Liberaya Pantai Timur. Masuk kiri. Tak tahu dah benda masalah dia. Ni dah tahu kat Tashenko yang ke apa dah, yang ke-5 ke apa dah. Hari tu WhatsApp pun kena block masa dekat ni. Betul. Lepas tu guna IC pun kena. IC tu tak refund lagi. Geram pasal. Oi, gelapnya dekat sana. Jalan Menghala ke Kuantan ke Pahang. Tawakal je lah, harap boleh pasang khemah. InsyaAllah. Turn left on 237 Jalan Ayer Puda. Dalam 15 km daripada campsite ni banyak shop lot, ada orang jual, so siapa-siapa yang nak beli tu bolehlah simpan. Yang ada nak top up makanan ke, banyak kedai gerai-gerai makan. Masih lagi dah kawasan Kemaman, dalam 15 minit lagi baru sampai masuk Cerati, Pahang. Kedai nasi ayam. Kalau nak pergi ke apa ni, shop lot tadi dekat area tempat-tempat yang banyak orang jual makanan tu lah, Taib dia atau West SK Banggol atau SK Mak Lagam. Nanti dari campsite tu dia akan bawa masuk ke situ lah. Lagam kita nak beli sikit, nak beli makanan. Okay, jom singgah. Sekarang ni kita orang lalu jalan pantai nak ke Cerati. Kalau lalu kat jalan ni banyaklah hasil laut, macam kopok, ikan kering dijual di sepanjang tepi jalan ni. Ada sata bakar. Dah siap. Sempat kita orang dah siap hotel 5 bintang kita orang yang berharga RM30 satu malam.
pukul 3.20. Kita orang ambil masa 1 jam 10 minit lah untuk kita orang settlekan, set up tent. Hujan. Ni view waktu maghrib dari campsite. Lettuce. Masak lokan pula. Api dah jadi syabu-syabu. Okay, menu kami hari ni ayam madu, sayur ikan masin. Itu saja. Okay, kami makan dulu. Lagi guys, tadi ada orang mari jual. Ingatkan skrim. Rupanya rojak buah. Boleh lah. Sedap. Okey, yang ni toilet untuk kampus ataupun surau. Toilet surau toilet lah. Yelah, surau. Dalam surau ni ada toilet untuk kampus. Dapat basuh kaki. Yang lain tu semua chalet. Tutup pintu ni. Thank you. This one is sinki. Ini toilet tu shower ke atas.
kursi tak nak bawa. Okay, kita orang dah check out daripada campsite Park Hitam Inn. Sekarang kita orang nak pergi jalan-jalan dekat Kuantan City Mall. Nak pergi makan-makan. Itu saja. Kita orang sangat enjoy lah dekat campsite ni. Ingat nak ambil 2 malam tapi sebab banyak kerja esok nak settle, so balik malam ni lagi kita pergi lepak dekat mall dulu sebelum balik. Dia bagi ke? Ha? Kereta dia bagi ke? Tak tahu lah. Bapa tak tahu benda. Okey, dah siap dah jalan-jalan lepak-lepak dalam ni. Lepas tu kita nak balik ke Kuala Terengganu. All set, let's go. Turn right on Jalan Putra. Kita orang berhenti dekat RNR Cukai rasanya. Hamani lapar, siapa lapar? Lapar sangat. Ramai sangat orang malam.